Bagi saya prestasi pemain-pemain kita pada hari ini memang out form betul lah. Ketiga-tiga pemain kita, keempat-empat pemain kita, apabila kita beri tanggungjawab, mereka tak boleh deliver untuk prestasi yang biasa mereka pamerkan. Okey coach, dua cerita berbeza kuadran dan juga regu. So mungkin apa yang coach boleh katakan mula-mula sekali tentang regu lah. Tadi selepas kita ke final. Bagi saya apa yang berlaku pada perlawanan antara regu khususnya selepas kita tewas kepada Myanmar, saya kena terima dengan hati terbuka bahawa prestasi pemain-pemain regu kita pada perlawanan hari ini tidak berada pada tahap yang biasa. Dan ini memberikan satu kelebihan kepada pasukan Myanmar. Kalau kita tengok dari segi prestasi yang mereka pamerkan, dari segi serangan pertahanan, mereka lebih ampuh, lebih mantap berbanding dengan pasukan Malaysia. Servis sahur jadi bagi orang mata banyak pada Myanmar. Mungkin ada satu faktor yang besar. Kalau kita tengok dari segi pungutan mata daripada kedua-dua pasukan, memang jelas memihak kepada pasukan Myanmar melalui serangan servis, dan kita pula apabila dapat mata melalui servis ada foul pula. Itu antara perkara yang membezakan antara pasukan kita dengan pasukan Myanmar. Macam saya cakap tadi, apa yang paling penting sekali, pemain-pemain perlu sedar bahawa perjuangan masih belum selesai untuk acara berpasukan dan kita perlu bangkit untuk mencapai kejayaan bagi acara berpasukan dengan prestasi yang lebih konsisten dan juga lebih mantap untuk perlawanan pada hari esok. Coach, aku rasa mungkin juga faktor lain sebab kita tengok semalam dia orang main malam. Pagi tadi dikerah terpaksa pergi luar sukan negara. Mungkin perkara-perkara tu juga beri kesan sebab tengok hari ni mood player memang lemah semuanya. Bagi saya prestasi pemain-pemain kita pada hari ini memang out form betul lah. Ketiga-tiga pemain kita, keempat-empat pemain kita, apabila kita beri tanggungjawab, mereka tak boleh deliver untuk prestasi yang biasa mereka pamerkan. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita fikirkan supaya ianya tidak akan menjadi satu gangguan kepada pasukan kita menjelang saingan acara berpasukan pada hari esok. So untuk kuadran, coach mungkin boleh komen sikit malam ni final prestasi dia orang macam mana? Kalau untuk acara kuadran, saya rasa cabaran untuk pada perlawanan akhir pada malam ini lebih mencabar. Sebab kalau kita tengok dari segi kemampuan pasukan India yang lebih konsisten melalui hadangan, itu memberikan mereka kelebihan. Dan kemenangan kita pada perlawanan peringkat kumpulan tempoh hari bukan tiket untuk kita mencapai kejayaan besar ataupun mampu memenangi pada perlawanan malam ini. Namun, pemain perlu berusaha dengan sebaik mungkin supaya kita dapat memberikan satu prestasi yang lebih baik, khususnya untuk mencipta kemenangan dan juga memecahkan tembok pertahanan pasukan India. Dan nanti kita akan tengok macam mana kedudukan pemain-pemain semasa mengikut prestasi dan juga tahap ketikasaan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Coach.